Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan program 2K1D, Kesihatan, Keremajaan dan Disiplin. Mari kita saksikan klip-klip sepanjang program ini berlangsung. Saya bersama Puan Nur Zafira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah mesej penting bagi orang di luar sana? Okey, kepada adik-adik di luar sana, Kak Zahara, adik-adik pandai jaga diri, hargai diri dan sayang diri sendiri. Sebab masa depan adik-adik masih panjang, masih banyak-banyak lagi yang adik-adik kena gapai. So, belajar untuk sayang diri dulu dan hargai diri. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang ini saya bersama Puan Nurul Izzah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah kita boleh mengelakkan penyakit tidak berjangkit di sekolah? Okey, baik. Penyakit berjangkit ni kita panggil, penyakit tidak berjangkit ni kita panggil non-communicable disease lah. Contohnya macam obesity, darah tinggi, kencing manis. Jadi cara-cara kita nak elakkan penyakit-penyakit macam ni adalah kita perlu mengamalkan pemakanan yang sihat dan juga memastikan gaya hidup yang sihat lah. Jadi amalkanlah diet suku-suku separuh, iaitu pinggan sihat Malaysia. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum Guru Besar. Waalaikumsalam. Boleh puan terangkan nama program hari ini dan simbolik sebalik 2K1D tersebut? Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada TV PSS Merdeka. Syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, menjawab pada pertanyaan adik sebentar tadi. Okey, program yang kita jalankan pada pagi ini merupakan program anjuran unit HEM sekolah, di mana di bawah unit HEM ini pihak sekolah menjalankan program khusus untuk murid-murid tahap 2, iaitu program 2K1D. Okey, program 2K1D ni bermaksud kesihatan dan keremajaan untuk 2K, dan juga 1D iaitu 1D untuk disiplin. Simbolik di sebalik program ini, pastinya sekolah mengharapkan anak-anak mendapat ilmu seperti ilmu tentang kesihatan dan juga keremajaan, dan juga yang paling penting bagaimana mereka dapat menjadi ataupun menjalankan aktiviti di sekolah tanpa meninggalkan ataupun tanpa melanggar disiplin yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan tujuan utama juga pastinya sekolah mengharapkan anak-anak yang berada di sekolah ini dapat menjadi anak-anak yang baik ataupun tinggi sasiahnya, dan insya-Allah saya mengharapkan anak-anak mengambil peluang daripada program yang kita anjurkan ini agar mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan mereka, insya-Allah.
Itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Guru Besar. Sama-sama. Itu saja untuk program 2K1D. Sekian, terima kasih. Bye.